pengumuman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kedua-dua mereka ditahan semalam bagi membantu siasatan kes dakwaan rasuah. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Winsla Santiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan kes rasuah dalam sukan. Rasuah dalam sukan merupakan satu isu serius kerana ia boleh menjejaskan integriti jaringan dan kepercayaan masyarakat terhadap sukan. Di Malaysia, kes rasuah dalam bola sepak sering dikaitkan dengan kegiatan mengatur perlawanan match fixing yang melibatkan pemain menerima wang suapan untuk mempengaruhi keputusan perlawanan. Pada tahun 2017, beberapa pemain pasukan bola sepak MISC LIFA-FC ditahan kerana disyaki menerima rasuah daripada sindiket perjudian untuk mengatur keputusan perlawanan dalam pertandingan Liga Perdana Malaysia. Penahanan ini dilakukan oleh SPRM selepas menerima maklumat mengenai aktiviti mencurigakan yang melibatkan pemain tersebut. Kes ini menunjukkan bahawa kegiatan rasuah bukan sahaja berlaku dalam sektor ekonomi atau politik, tetapi juga dalam dunia sukan yang sepatutnya menjunjung nilai keadilan dan integriti. Kes ini berlaku pada April 2017 dan melibatkan 3 pemain bola sepak dari pasukan Miss Mifa MC. Mereka disyaki menerima wang rasuah daripada sindiket perjudian untuk mempengaruhi keputusan perlawanan bola sepak dalam Liga Perdana Malaysia. Menurut laporan media, pemain-pemain tersebut dipercayai menerima wang suapan antara RM10,000 hingga RM30,000 daripada Buki bagi memastikan keputusan perlawanan berpihak kepada pihak tertentu. Perlawanan yang terlibat dipercayai berlangsung di beberapa stadium dalam negara kerana Liga Perdana merupakan pertandingan bola sepak profesional di Malaysia. Kejadian ini berlaku dalam konteks meningkatkan kegiatan perjudian sukan yang cuba mempengaruhi keputusan perlawanan bola sepak demi mendapatkan keuntungan besar daripada pertaruhan. Kajian terhadap kes rasuah dalam sukan ini penting kerana ia dapat membantu memahami bagaimana kegiatan rasuah boleh berlaku dalam organisasi sukan dan bagaimana rasuah memberi kesan kepada integriti pertandingan. Tujuan kajian kes ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti bentuk rasuah yang berlaku dalam sukan bola sepak, menganalisis faktor yang menyebabkan pemain terlibat dalam rasuah dan menilai kesan rasuah terhadap individu, organisasi sukan dan negara, dan juga dapat memberikan kesedaran tentang kepentingan integriti dalam sukan dan bagi memastikan pertandingan dijalankan secara adil. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kes ini terbongkar selepas pihak berkuasa menerima maklumat mengenai kemungkinan berlakunya kegiatan mengatur perlawanan dalam beberapa perlawanan Liga Perdana Malaysia. Bentuk rasuah yang berlaku dalam kes ini ialah penerimaan suapan untuk memanipulasi keputusan perlawanan yang dikenali sebagai match fixing. Dalam konteks konsep rasuah, pelaku ini termasuk dalam kategori rasuah aktif dan rasuah sukan, di mana individu menerima ganjaran kewangan sebagai balasan untuk melakukan sesuatu tindakan yang melanggar tanggungjawab profesional mereka. Pemain yang terlibat telah menyalahgunakan kedudukan mereka sebagai atlet profesional dengan menerima wang suapan daripada sindiket perjudian. Tindakan ini melanggar prinsip asas sukan iaitu keadilan, integriti dan semangat kesukanan. Ya, Assalamualaikum Cik. Saya wartawan daripada SPRU. Saya di sini untuk temu ramah dengan Cik dan akan bertanyakan beberapa soalan. Boleh Cik? Boleh. Okey, soalan pertama. Boleh Cik cerita sikit macam mana Cik boleh terlibat dengan kes ni? Sejujurnya mula-mula tu memang tak fikir pun nak buat benda macam tu. Tapi masa tu ada sindiket perjudian ni datang approach aku. Jadi dia offer duit yang banyak, kata tak. Memang jauh lebih banyak pada gaji aku sebagai pemain bola. Maksudnya tawaran duit tu yang buat Cik terpengaruh dalam kes ni? Lebih kurang macam tu lah. Sebab masa tu aku fikir senang dapat duit.
Sebab dia orang janji kalau ikut apa yang dia orang suruh masa perlawanan tu, aku akan dapat bayaran tu. Jadi aku tak fikir panjang masa tu. Jadi Encik tak terfikir pasal risiko ataupun kesan kepada kerjaya Encik? Sekarang bila dah fikir balik ni rasa macam menyesal lah. Sebab masa tu mungkin aku tak fikir pasal integriti ataupun etika sebagai atlet. Aku cuma nampak duit je, tak fikir ataupun jaga jaga panjang pada kejayaan dan nama baik aku. Menyesal. Yelah, bila kita dah nampak duit, takkan berputih mata Encik. Betul. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Bersama saya Tuan Muhammad Darwish, merupakan pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tuan, bolehkah saya tanya Tuan beberapa soalan? Okey, boleh. Okey, apakah faktor yang Tuan rasa menyebabkan kes ini berlaku? Adakah faktor individu? Saya rasa faktor ni ialah kurangnya etika dan kesedaran. Dia juga boleh menyebabkan sesuatu atlet terlibat dalam rasuah. So tanpa nilai moral yang kuat ni, individu mungkin mudahlah tergoda untuk memperoleh untuk keuntungan segera tanpa memikirkan kesan jangka panjang terhadap kerjaya dan reputasi mereka. Satu lagi ialah tekanan kewangan dan gaya hidup. Atlet yang menghadapi masalah ni, kewangan atau ingin mengekalkan gaya hidup ni, mereka mungkin mudah terpengaruh untuk menerima rasuah. Keinginan untuk mendapatkan wang ni dengan cepat, dia boleh menyebabkan mereka mengabaikan nilai, integriti dan etika dalam sukan. Jika tiada kawalan diri yang kuat, keadaan ini boleh mendorong atlet membuat keputusan yang salah demi kepentingan peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kes rasuah yang melibatkan pemain bola sepak memberi pelbagai implikasi kepada individu, organisasi dan juga negara. Dalam jangka pendek, pemain yang terlibat telah ditahan oleh SPRM dan disiasat atas kesalahan rasuah. Perkara ini menyebabkan reputasi mereka sebagai atlet profesional terjejas serta dipandang negatif oleh masyarakat. Selain itu, pasukan MISC, MIFA dan pihak pengurusan liga turut menerima perhatian serta kritikan daripada masyarakat dan peminat bola sepak kerana kes ini menimbulkan keraguan terhadap integriti pertandingan. Selain itu, dalam jangka panjang, pemain yang didapati bersalah berisiko kehilangan kerjaya dalam bidang sukan serta berdepan dengan tindakan undang-undang. Pada masa yang sama, Persatuan Bola Sepak perlu memperketatkan pemantauan dan memperkenalkan langkah pencegahan bagi mengelakkan kes berulang. Kes ini juga menjadi pengajaran penting kepada negara untuk terus memperkukuh integriti dalam sukan agar reputasi Malaysia dalam arena sukan antarabangsa dapat dipelihara dan dijaga. Assalamualaikum. Berdasarkan daripada temu bual wartawan tadi, terdapat beberapa pengajaran kes dan cadangan pencegahan. Kes rasuah sukan yang melibatkan pemain MISC, MIFA memberi beberapa pengajaran penting. Antaranya ialah kepentingan integriti dalam dunia sukan kerana tanpa integriti, pertandingan tidak lagi adil dan tidak mencerminkan semangat kesukanan sebenar. Atlet juga perlu menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya golongan muda, tidak termasuk golongan tua. Selain itu, kes ini menunjukkan bahawa godaan yang wang boleh merosakkan kerjaya dan reputasi atlet serta menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap sukan. Bagi mencegah perkara ini daripada berulang, pihak Persatuan Sukan perlu memperketatkan pemantauan terhadap pemain dan pegawai pasukan. Program pendidikan tentang integriti dan etika sukan juga perlu diberikan kepada atlet-atlet sejak awal mereka masih muda. Kerjasama antara badan sukan, pihak berkuasa dan masyarakat juga penting untuk melaporkan aktiviti yang mencurigakan fikiran mereka. Kesimpulannya, semua pihak perlu bersama-sama menolak rasuah supaya dunia sukan menjadi bersih, adil dan dihormati.